sejahtera. Saya Dr. Haris Abdul Rahman. Hari ini saya ingin bercakap tentang kemoterapi. Bila orang dengar kemoterapi, ramai terus rasa takut. Ada yang bayangkan berbagai isu negatif. Ada yang terus fikir rambut gugur, muntah, badan terlalu lemah ataupun penyakit sudah terlalu teruk. Sebenarnya, kemoterapi itu hanyalah salah satu bentuk rawatan perubatan dan dalam banyak keadaan ia digunakan dengan tujuan untuk membantu pesakit menjadi lebih baik, mengawal penyakit ataupun memberi peluang untuk sembuh. Jadi hari ini saya nak terangkan apa sebenarnya kemoterapi dan bagaimana ia berfungsi dalam badan kita untuk merawat kanser. Secara asasnya, kemoterapi ialah ubat yang digunakan untuk membunuh atau mengawal sel yang tumbuh terlalu cepat. Dalam badan kita, sel normal memang sentiasa tumbuh dan berganti. Itu proses biasa. Tetapi dalam kanser, ada sel yang mula membiak tanpa kawalan. Sel-sel ini membesar terlalu cepat dan tidak berhenti bila sepatutnya berhenti. Jadi kemoterapi direka untuk menyerang sel yang aktif membahagi dengan cepat ini. Sebab itu kemoterapi boleh membantu mengecilkan kanser, mengawal penyakit ataupun menghapuskan sel kanser yang tidak nampak pada scan atau ujian darah. Tetapi di sinilah juga datangnya kesan sampingan. Kerana dalam badan kita bukan sel kanser sahaja yang membahagi dengan cepat. Ada juga sel normal yang aktif membesar. Contohnya sel rambut, sel dalam mulut, usus dan juga sel darah dalam sumsum tulang. Jadi bila kemoterapi diberikan, ia kadang-kadang turut memberi kesan kepada sel normal ini. Sebab itu ada pesakit yang mengalami rambut gugur sementara, ulcer mulut, loya ataupun bacaan darah menurun buat sementara waktu. Tetapi tidak semua pesakit mengalami kesan sampingan yang sama. Ada orang masih boleh berjalan, makan dan malah bekerja seperti biasa sepanjang rawatan. Ada juga rawatan kemoterapi moden yang jauh lebih ringan berbanding apa yang orang bayangkan dahulu. Dan hari ini, ubat-ubat sokongan juga semakin baik. Kita ada ubat tahan muntah yang lebih berkesan, kita pantau darah dengan lebih rapi. Kita ada antibiotik yang menolong mengawal jangkitan kuman dengan berkesan. Kadang-kadang kita juga beri suntikan untuk membantu sel darah pulih lebih cepat. Jadi rawatan hari ini jauh lebih terkawal berbanding dulu. Satu lagi soalan yang ramai keliru ialah adakah semua kanser mesti dirawat dengan kemoterapi? Jawapannya tidak semestinya. Ada kanser yang memerlukan pembedahan dahulu. Ada yang menggunakan radioterapi. Ada yang dirawat dengan terapi sasaran, imunoterapi atau hormon. Dan ada juga keadaan di mana kemoterapi digunakan bersama rawatan lain. Sebab itu, rawatan kanser biasanya dirancang secara individu. Doktor akan melihat jenis penyakit, stej penyakit, umur pesakit, keadaan kesihatan keseluruhan dan matlamat rawatan sebelum mencadangkan sesuatu rawatan. Dalam bidang hematologi pula, penyakit seperti leukemia, limfoma atau myeloma, kemoterapi memang memainkan peranan penting. Tetapi cara rawatannya sangat berbeza antara satu penyakit dengan penyakit yang lain. Ada rawatan yang hanya beberapa hari sebulan, ada yang berbentuk tablet, ada yang memerlukan pesakit dimasukkan ke dalam wad dan ada juga pesakit yang hanya memerlukan pemantauan tanpa rawatan segera. Jadi tidak semua cerita kemoterapi itu sama. Kadang-kadang saya juga jumpa pesakit yang terlalu takut untuk memulakan rawatan kerana mendengar pengalaman orang lain. Ini perkara yang sangat biasa. Tetapi saya selalu ingatkan pengalaman setiap orang tidak sama. Jenis ubat berbeza dan dos berbeza, penyakit juga berbeza. Sebab itu penting untuk berbincang terus dengan doktor yang merawat dan bukan hanya bergantung kepada cerita orang sekeliling atau apa yang dibaca di media sosial. Dan bila kita bercakap tentang ujian darah semasa kemoterapi, ramai juga jadi risau bila nampak bacaan darah turun sedikit. Sebenarnya, sedikit perubahan pada bacaan darah semasa rawatan itu adalah perkara biasa. Selalunya, jika terdapat sedikit perubahan pada bacaan darah, rawatan diteruskan seperti biasa. Kadang-kadang dos dikurangkan, kadang-kadang rawatan ditangguhkan seketika supaya badan sempat pulih. Jadi, keputusan ujian darah itu perlu dilihat dalam konteks keseluruhan rawatan, bukan terus dianggap sesuatu yang terlalu membimbangkan.
Tujuan rawatan kemoterapi adalah untuk membantu pesakit mendapatkan peluang yang lebih baik. Ya, rawatan ini ada cabarannya, tetapi ramai pesakit berjaya melaluinya dengan baik, terutamanya bila mereka memahami apa yang sedang berlaku dan mendapat sokongan yang betul. Jadi kalau anda atau ahli keluarga sedang melalui rawatan kemoterapi, berilah sokongan kepada mereka. Kita fahami tujuan rawatan. Tanya doktor anda bila ada kekeliruan. Dan ambil setiap langkah satu demi satu. Saya harap video ini membantu memberi sedikit kefahaman tentang bagaimana kemoterapi berfungsi. Kalau anda masih kurang pasti tentang rawatan yang dicadangkan kepada anda, berbincanglah dengan doktor yang merawat supaya penerangan yang lebih sesuai dengan keadaan anda dapat diberikan. Terima kasih kerana menonton.